Pada tahun 2001 dulu, seorang gadis berusia 18 tahun keluar dari rumah dia untuk berjumpa dengan doktor gigi. Tapi dia tak pernah sampai pun kat sana. 2 hari kemudian, mayat dia dijumpai dalam hutan dengan tangan yang diikat dan mulut diseletih. Apa yang membuatkan kes ni jadi pelik, siasatan akhirnya membawa ke dalam balai polis di bandar tu sendiri. Dan beberapa tahun kemudian, seorang anggota polis jumpa cerita pasal apa yang terjadi, tapi tak lama lepas tu dia ditemui mati selepas bagi keterangan. Serena baru berusia 18 tahun. Dia dikenali sebagai seorang yang lemah lembut dan baik hati. Dia pencinta haiwan dan dia sanggup guna duit dia sendiri untuk bagi anjing jalanan makan. Kisah Serena terjadi di kawasan luar bandar yang terletak di Itali. Semuanya bermula pada 1 Jun 2001. Hari itu bermula macam biasa untuk Serena. Pagi tu dia pergi ke hospital untuk x-ray gigi dia. Lepas tu dia singgah ke kedai buku untuk photostat jadual exam dia. Petang hari yang sama tu, dia ada appointment dengan doktor gigi pula. Pada pukul 9.30 pagi, Serena dilihat menghadiri pemeriksaan perubatan dan lepas itulah tiba-tiba dia menghilang. Sepanjang hari-hari terakhir dia tu, ada beberapa orang saksi yang telah nampak dia. Ada seorang saksi ni cakap yang dia nampak Serena singgah dekat kedai roti. Dekat kedai tu, Serena beli 4 keping pizza. Maybe dia beli untuk makan dengan kawan-kawan dia, tapi orang yang kenal Serena cakap maybe dia beli pizza tu sebab nak bagi anjing liar yang dia jaga tu makan. Saksi kedua pula bagi keterangan, dia ni adalah kawan Serena. Dia cakap dalam pukul 10.30 pagi dia nampak Serena tumpang kereta orang dekat tepi jalan. Maybe dia tumpang sebab dia nak balik ke rumah. Kalau ikut cerita classmate dia, tumpang kereta orang ni bukanlah benda pelik dekat bandar diorang. Sebab ramai je students dekat bandar tu kadang-kadang suka tumpang kereta orang kalau diorang ni terlepas bas. Dan petang hari tu sepatutnya Serena kena jumpa doktor gigi pada pukul 2.30 petang. Dan dikatakan dekat situ jugalah dia akan berjumpa dengan boyfriend dia. Tapi pada petang tu Serena tak pernah datang. Sebelum kita masuk ke timeline kejadian, Mehlina cerita sikitlah secara ringkas siapa Serena. Serena bukanlah remaja yang hidup bermasalah. Dia ni anak kepada seorang cikgu sekolah rendah yang bernama Guglielmo. Selain jadi seorang cikgu, ayah dia juga ada buka kedai alat tulis dekat bandar tu. Mak Serena pula dah lama tak ada. Mak dia mati semasa Serena baru berusia 6 tahun disebabkan sakit. Orang-orang yang kenal Serena cakap dia ni adalah orang yang tenang, dengar cakap ayah dia, baik dan tak pernah cari masalah. Dan dia juga tak minum alkohol ataupun merokok. Semasa Serena hilang, boyfriend dia ada alibi yang kukuh lah dan dia bukan suspek dalam kes ni. Dan kalau ikut cerita kakak Serena pula, hari kejadian tu adik dia nampak okey je, tak nampak macam ada dalam masalah pun. Tapi bila petang, Serena tak balik ke rumah, masa ni lah family dia dah mula risau. Esok paginya pada 2 Jun, seorang lelaki yang bernama Bailey datang ke balai polis. Dia ni dah berusia 38 tahun dan bekerja sebagai tukang repair kereta. Dia cerita dekat polis, semalam semasa dia on the way nak beli cat kereta, dia nampak Serena ni ada dekat sebuah bar. Masa tu Serena dengan seorang lelaki muda yang berambut perang pendek. Tapi situasi diorang berdua tu nampak macam tegang tau. Dia cakap yang lelaki tu tarik Serena dan Serena ni dah nangis-nangis. Dia juga mention yang Serena pakai baju berwarna merah dan seluar hitam pada masa tu. Kemudian 3 Jun selepas 2 hari Serena ni hilang, tiba-tiba polis telah terjumpa sesuatu dalam sebuah hutan. Dekat sinilah diorang telah terjumpa mayat Serena. Tangan dia kena ikat dengan dawai, kepala dia disarungkan dengan plastik dan mulut dia kena tape dan tulang pipi dia patah. Serena masih lagi memakai pakaian yang sama digambarkan oleh saksi tadi, iaitu baju merah dan berseluar hitam. Punca kematian Serena disahkan sebagai lemas sebab udara tak boleh masuk ke dalam paru-paru dia. Polis juga telah terjumpa cap jari seseorang yang melekat dekat tape di mulut Serena, tapi cap jari ni tak sempurna, cuma ada separuh je. Lagi satu, tiada bukti yang menunjukkan Serena telah diserang secara seksual. Cuma yang jadi pelik dekat sini adalah semasa polis jumpa mayat dia, baju dia tak basah langsung. So ini membuatkan polis yakin yang mayat Serena ni sebenarnya baru je diletakkan dekat situ. Semasa Serena hilang, dia ada bawa kunci rumah, dompet dan juga phone. Tapi semua barang-barang tu polis tak jumpa dekat situ. Beberapa hari kemudian ada benda pelik yang jadi. Phone dia yang hilang tu kan, ayah dia jumpa dalam laci meja dekat rumah diorang. Padahal sebelum ni ayah dia dah check phone tu, memang tak ada. Yang lagi pelik tu kan, dekat phone tu langsung tak ada cap jari, clean. Bila polis check kontak nombor Serena dalam phone, diorang jumpa satu nombor yang pelik. Kenapa Serena save nombor tu sebagai 666? Jadi disebabkan save kontak dia 66 ni lah yang membuatkan polis terfikir maybe kematian Serena ni ada kaitan dengan ritual pemujaan syaitan. Polis teringat pasal tu sebab ada satu kes lain yang pernah terjadi dekat selatan Itali. Kes tu kes pembunuhan yang melibatkan seorang gadis bernama Nadia berusia 17 tahun dan orang-orang kaitkan kematian dia dengan satanik.
Tapi lepas polis siasat, betul ke Serena jadi mangsa yang sama kan dengan benda-benda ritual ni? Tapi polis tak jumpa apa-apa petunjuk. Ayah Serena ni pula syak benda lain. Dia percaya kematian anak dia ni mesti ada kaitan dengan masalah dadah dan pelacuran yang wujud dekat area dorang. Dan pada masa tu, heroin memang jadi masalah utama dekat bandar dorang. Sampailah pada 9 Jun, majlis penghormatan terakhir Serena pun dibuat di sebuah gereja. Semasa upacara tu tengah berlangsung, tiba-tiba ada polis ni masuk dan minta ayah Serena ikut dorang pergi ke balai. Polis cakap yang dia kena sign laporan penyerahan telefon Serena. So dia pun okey lah, sebab dia ingat kejap je urusan tu, mungkin 5 minit pun dah settle dan dia boleh datang balik ke church. Tapi apa yang jadi, dia terpaksa tunggu hampir 3 jam dekat koridor balai. Memang gelisahlah si ayah ni sebab mayat anak dia tu masih ada kat gereja. Semua orang tengah menghadiri majlis terakhir anak dia. So sejak dari itu kan, ayah Serena ni mula rasa macam ada yang tak kena tau. Dia rasa yang polis ni tengah siasat dia dengan family dia pula. Selepas dari hari tu kan, media ni pun mula fokus dekat ayah Serena. Entah-entah dia yang bunuh anak dia sendiri. Lepas tu ada satu perkembangan terbesar dalam kes ni. Pada Februari 2003, seorang lelaki bernama Bailey telah pun ditangkap. Dia adalah saksi yang datang dekat balai dan cerita dia nampak Serena dekat bar tu. Pada Januari 2004, dia pun telah dibicarakan dekat mahkamah. Lepas tu pendakwa cakap yang diorang ada bukti mencurigakan pasal Bailey. Antaranya adalah polis jumpa nota dari doktor gigi Serena di bengkel Bailey. Diorang jumpa tape yang hampir sama dengan tape yang digunakan untuk ikat Serena. Lepas tu dekat rumah Bailey ni pula ada beg plastik yang sama digunakan untuk tutup kepala Serena. Selain tu, Bailey juga dikatakan tahu lokasi di mana mayat Serena dijumpai. Kononnya dia tahu area tu sebabnya dia selalu ke sana untuk berjumpa dengan pelacur. Dan bagi pihak berkuasa, cerita dari Bailey ni pun macam dah agak pelik. Dulu dia cakap dia nampak Serena dengan lelaki muda berambut perang kan. Tapi masalahnya polis kata diorang tak pernah jumpa pun lelaki tu. So polis ni pun mula tertanya-tanyalah, adakah lelaki tu betul-betul wujud ataupun Bailey cuma reka cerita. Alibi Bailey ni juga mencurigakan. Dia cakap pada hari kejadian tu dia dengan kawan dia, tapi bila polis pergi jumpa nak confirmkan, kawan dia nafikan pula. Walaupun Bailey nampak mencurigakan, tapi cap jari separuh yang melekat dekat tape tak sepadan dengan cap jari dia. Walaupun bukti sebenarnya tak berapa kuat, pendakwa tetap menuntut hukuman penjara 23 tahun ke atas Bailey. Selepas hampir setahun setengah di penjara, akhirnya mahkamah pun keluarkan keputusan pada tahun 2004. Mahkamah memutuskan yang Bailey sebenarnya tak bersalah. Hakim pun explain lah yang bukti ke atas Bailey sebenarnya tak berapa kuat. Bukti utama yang digunakan untuk penjara Bailey adalah nota dari doktor gigi Serena yang dijumpai dekat bengkel Bailey. Tapi dalam nota tu tak ada mention pun nama Serena. So boleh jadi nota tu adalah milik siapalah kan. Lagi pula, polis tak jumpa DNA ataupun kesan Serena dalam kereta Bailey. Lepas tu jurang masa alibi Bailey juga tak cukup kuat untuk mengatakan dia bunuh Serena. Sebabnya Bailey cuma ada 3 jam je untuk cari Serena, bunuh dan sembunyikan mayat dia. Hakim kata 3 jam tu sebenarnya tak cukup. So akhirnya Bailey pun dibebaskan. So tahun demi tahun pun berlalu. Ayah Serena pula tak pernah berhenti mencari kebenaran tentang apa yang jadi ke anak dia. Tapi siasatan polis pula nampak makin slow sebab diorang tak ada petunjuk. Pada masa yang sama, kes Serena telah bertukar tangan dan kali ni polis baru pula yang handle. Masa ni detektif ni mula perasan ada ketegangan yang besar di antara polis-polis dekat balai tu. So selepas beberapa tahun kemudian, kes Serena cuba dibuka semula pada tahun 2008. Kali ni detektif mula panggil polis-polis yang ada dekat balai semasa hari Serena dilaporkan hilang. Detektif ni mula terfikir maybe ada sesuatu yang terjadi dekat balai polis tu semasa Serena hilang. Jadi polis pertama yang bagi keterangan adalah Santino. So pada 1 Jun 2001, pada hari Serena hilang, dia tengah bertugas dekat balai polis tu. So dia dapat intercom dari pegawai lain mengatakan Serena akan datang ke balai untuk berjumpa dengan komando balai. Jadi tugas dia masa tu adalah buka pintu balai dan benarkan Serena masuk. Sebabnya family commander tu tinggal dekat atas bangunan balai tu. Bangunan tu sebenarnya bukan untuk balai semata-mata, tapi ada apartmen untuk anggota polis ni tinggal. So dekat bangunan tu hanya polis je lah yang boleh duduk, orang luar tak boleh sewa. Dan pada hari Serena hilang tu, dalam bangunan tu ada satu apartmen yang kosong. Lepas tu Santino ni kata lepas dia benarkan Serena masuk, dia tak pernah nampak Serena keluar dari sana lepas tu. Beberapa hari kemudian, Santino dipanggil sekali lagi untuk jelaskan cerita dia. Tapi kali ni cerita dia berubah sikit. Dia kata dia tak sure sama ada gadis yang datang ke balai tu Serena ataupun tak. Pendakwa ni dah mula geram lah, tiba-tiba pula kau tak yakin. Lepas dah kena tekan berkali-kali, Santino pun mengaku balik. Dia kata ya, itu memang Serena. 3 hari selepas keterangan ni, polis terjumpa ada mayat dekat tepi sungai. Nak tahu tak mayat siapa?
Santino. Dia mati sebab tembak diri dia sendiri dekat perut dengan menggunakan pistol polis. Lepas tu kawan baik Santino cakap yang diorang dah bunuh dia sebab dia tahu pasal kes Serena. Diorang nak tutup mulut dia. Dan telefon Serena yang awal-awal itu hilang sebenarnya dah dipulangkan oleh komander ke rumah Serena. Maksudnya mungkin ada pegawai lain yang diminta untuk hantar senyap-senyap phone Serena. So kes ni buatkan orang mula bercakap-cakap. Dahlah statement daripada kawan Santino ni dirakam oleh wartawan. Orang pun dah mula buat spekulasi entah-entah komander balai ni terlibat dengan kematian Serena. Bila dekat mahkamah ada seorang polis ni bagi keterangan. Dia kata hari tu dia dapat arahan supaya Santino diperhatikan. Hari tu Santino nampak sangat tertekan dan dia bawa pistol dengan dia. Santino risau maybe kawan-kawan polis dia yang lain ni cuba nak buat sesuatu yang ekstrim dekat dia. Mungkin sebab dia stres dan overthinking itulah dia tembak diri dia sendiri. Selepas kematian Santino, detektif jumpa sesuatu. Rupanya Santino ada kekasih gelap dan dia selalu confess perasaan dia dekat perempuan tu. Masa detektif check phone dia tu kan, diorang terjumpa rakaman perbualan antara Santino dengan girlfriend dia tu. Santino cakap, aku pernah cakap kan, suatu hari nanti diorang akan pakaikan kari dekat aku. Girlfriend dia pun tanyalah kenapa. Santino cakap, benda tu lah apa yang jadi dekat sini. Girlfriend dia ni pula masih tak faham dan tanya lagi pasal budak perempuan tu ke. Dan Santino balas, dalam perbualan diorang yang lain pula dia pernah kata, sebab nak siasat aku dan diorang lagi, seluruh region ni digerakkan. Ayat tu membuatkan detektif ni tertanya-tanya, selain Santino, siapa lagi dua orang yang dia maksudkan. Selepas Belly dibebaskan dulu ni, ada benda pelik yang terjadi. Dikatakan Santino telah datang ke bengkel Belly dan dia minta maaf. So Belly ni rasa pelik lah, kenapa polis ni tiba-tiba datang minta maaf dekat dia kan? Adakah dia tahu sesuatu apa sebenarnya yang terjadi kat Serena, atau dia menyimpan rahsia yang terlalu berat? Selepas keterangan Santino pada tahun 2008 tu, kes Serena akhirnya telah dibuka secara rasmi. Kali ni penyiasat ada clue baru, iaitu berkaitan dengan keluarga komander balai sebelum ni. Bagi detektif, family komander tu macam ada motif. Teori dari detektif ni juga telah disokong oleh boyfriend Serena yang bernama Michelle. Kalau ikut cerita Michelle, Serena pernah cerita sesuatu pasal Marco, iaitu anak komander balai tu. Serena cakap yang lelaki ni hisap ganja dan dia jual dadah. Eloklah perangai macam tu untuk pekan kita. Satu hari nanti aku akan report dia dekat polis. Dan pada masa tu Marco ni dikenali dengan rambut perang dan pendek. Marco sebenarnya dah lama kenal dengan Serena. Dia pindah ke pekan tu masa sekolah rendah lagi. Dia juga pernah ambil kelas tuition bahasa Perancis dengan ayah Serena. Dan diorang berdua ni juga pernah sekelas dekat sekolah. Dan beberapa tahun lepas tu Serena dengan Marco kadang-kadang suka lepak dekat dataran di bandar dorang. Marco digambarkan sebagai seorang yang pemalu, tapi dia berjaya kawan dengan ramai remaja dekat kampung tu. Kalau ikut cerita, dia ni ada sekumpulan kawan yang selalu hisap ganja sama-sama dengan dia. Semasa siasatan awal pada tahun 2001 dulu, Marco ni pernah dipanggil beberapa kali oleh polis. Polis tanyalah dekat dia ada dekat mana semasa Serena ni hilang. Awal tu Marco kata dia ada dengan seorang lagi kawan dia. Tapi bila polis cek, rupanya Marco ni tipu. Semuanya terbukti melalui rekod telefon dia. Pagi tu, kawan yang dia cakap tu call dia berkali-kali pada pagi kejadian. Kalau betul diorang ni tengah bersama, buat apa kawan dia nak call dia sampai berkali-kali kan? Lepas dah kantoi, Marco pun tukar cerita. Dia kata hari tu dia dengan girlfriend dia, bukan dengan kawan dia. Tapi rekod sekolah menunjukkan yang girlfriend dia ada dekat sekolah pada masa tu. Walaupun ada percanggahan dalam cerita Marco, tapi detektif ni tak take serius dan tak fokus kepada Marco. Masa tu diorang ni terlalu fokus kepada Belly. Kesian Belly tu kan dah lah dia sanggup jadi saksi, alih-alih dia pula kena tuduh sebagai suspek. So pada tahun 2008 tu, polis pun mula cek balai polis. Semasa diorang cek tu, diorang jumpa bukti utama dalam teori kes ni. Dalam sebuah apartmen kosong dekat bangunan balai tu, ada satu pintu yang dibuat daripada beberapa lapisan papan plywood. Lepas tu dekat pintu tadi tu ada lubang yang agak tinggi, setinggi 5 kaki dari lantai. Sebenarnya apartmen kosong tu telah digunakan oleh keluarga komander ni untuk simpan barang-barang. Jadi teori pendakwa pada masa tu adalah Serena datang ke balai polis pada pagi tu. Mungkin dia telah bertengkar dengan keluarga komander sebab dia tuduh Marco ni terlibat dengan dadah. So semasa bertengkar tu, Serena mungkin telah ditolak dengan kuat sampaikan kepala dia ni terhentak dekat pintu tadi, dan mungkin sebab tu jugalah tulang pipi dia telah patah. Sebenarnya detektif terjumpa serpihan kayu kecil dan juga gam dekat rambut Serena dulu. Serpihan kayu tu pula maybe terlekat semasa dia ada dekat dalam hutan tu. Tapi mana datang gam dekat rambut? So pendakwa percaya yang gam tu maybe datang daripada pintu dalam balai tu. So masa dekat mahkamah, pendakwa pun telah panggil pakar forensik untuk explain semua ni. So pegawai yang bernama Laura ni pun terangkan selepas Serena terhentak kuat dekat pintu, dia mungkin telah jatuh dan pengsan akibat kecederaan dekat kepala. Pada masa tu dia boleh diselamatkan, sebenarnya masih lagi ada peluang. Kalau ikut teori diorang ni, Serena telah dibiarkan pengsan selama 4 hingga 6 jam. Selepas tu barulah ada someone ni tekuk mulut dia dan juga hidung dia dengan tip dan biarkan dia mati supaya dia
tak boleh bernafas. Masa ni pendakwa juga cakap family Marco cuba nak kelirukan siasatan. Contohnya telefon Serena yang hilang tiba-tiba ada dalam laci dan nombor 66 dimasukkan ke dalam kontak number. Diorang buat macam ni maybe sebab nak arahkan siasatan ni menghala ke arah teori pemujaan syaitan. Ayah Serena dulu pun pernah kata jangan fokus dengan siasatan pasal ritual syaitan ataupun benda pelik sebab diorang punya bandar ni bukan ada budaya macam tu. So betul lah nasihat ayah dia dulu ni dekat polis. Lepas tu ada satu lagi kejadian yang dipersoalkan dekat mahkamah. Pada hari pengebumian Serena, ayah dia telah dipanggil keluar dari gereja untuk pergi ke balai polis. Selepas kejadian tu, penduduk setempat mula fokus dan mengata dekat ayah Serena. Ayah Serena pernah kena tahan selama 86 jam oleh detektif. Tapi diorang tetap tak boleh buktikan yang dia bersalah pun. Macam sengaja kan nak rosak imej baik ayah Serena. Pada 18 Februari 2015, lepas 4 tahun detektif ni siasat keluarga komander ni, pejabat pendakwa telah minta kes ni terhadap family ni digugurkan dan ada seorang hakim tak setuju. Hakim tu kata maybe pembunuhan Serena berlaku dalam balai polis tu dan siasatan perlu diteruskan. Kemudian pada 22 Mac 2016, kubur Serena pun telah dikorek semula dan dia telah dibedah siasat buat kali kedua. Keputusan bedah siasat diumumkan selepas hampir setahun kemudian. Hasil report yang latest ni, diorang cakap kecederaan dekat tulang pipi Serena terjadi disebabkan muka dia dihentak kuat pada permukaan yang rata ataupun keras macam dinding ataupun lantai. Diorang juga telah terjumpa kesan lebam pada badan Serena dan kesan ni tak disebut pun semasa bedah siasat pertama dulu. Pakar forensik juga jumpa zarah cat yang sepadan dengan cat yang digunakan pada boiler di balai polis. Lepas tu ketinggian lubang kat pintu apartmen kosong tu pula sepadan dengan kecederaan pada tulang pipi Serena. So ini bermaksud ada kemungkinan muka Serena telah terhentak dekat pintu papan plywood tu. Tapi keluarga komander ni cakap pintu tu berlubang sebabnya komander tu sendiri pernah tumbuk semasa dia marah dekat anak dia. Tapi explanation tu macam tak selari dengan bukti forensik. Peguam bela komander pun cakaplah tak legit lah nak tuduh kata Serena terhentak dekat pintu tu sebabnya dia kata Serena berketinggian 1.55 meter. Lubang dekat pintu tu pula 1.54 meter. Lepas tu kecederaan dekat kani Serena pula berada pada 1.46 meter dari lantai. Tapi bagi pakar forensik, benda tu boleh je sepadan dengan pintu berlubang. Sebabnya masa Serena mati, dia pakai boot. So ketinggian dia pada masa tu melebihi tinggi asal dia. Akhirnya pada 15 Julai 2022, selepas siasatan dijalankan bertahun-tahun, mahkamah pun buat keputusan. Mahkamah membebaskan keluarga komander tadi. 2 anggota polis yang didakwa sebab tutup kes dan seorang lagi hasut bunuh diri pun dibebaskan juga. Hakim cakap yang diorang ni terbukti tidak melakukan pembunuhan. Katanya bukti yang dibentangkan tu tak cukup jelas nak kaitkan diorang dengan kematian Serena. Lepas tu keterangan dari Santino yang bunuh diri tu pun tak boleh dipercayai sepenuhnya. Itu kata hakim lah. Diorang cakap rekod dia pada 1 Jun 2001 dia sepatutnya kena jaga roadblock, bukan berada dekat balai. Walaupun pendakwa cuba pertikaikan maybe ada anggota lain yang cuba palsukan rekod Santino, tapi hakim ni pilih untuk tak nak percaya dan hakim cakap Santino bunuh diri tak ada kaitan dengan kes Serena. Dia buat macam tu sebab dia dah putus dengan kekasih gelap dia. Lagi satu, separuh cap jari yang melekat dekat tape tu kan langsung tak sepadan dengan mana-mana ahli keluarga komander balai tu, dan cap jari tu juga tak match dengan 2 polis yang didakwa. So sebab itulah tak boleh nak kaitkan diorang ni dengan pembunuhan tu. So selepas lebih daripada 20 tahun, kes ni masih lagi tak selesai dan tak ada siapa pun yang kena tangkap. Kalau ikut semua bukti yang ada tu kan, kes Serena ni sebenarnya hampir menemui jawapan tau. Ada saksi, ada teori dan ada juga bukti forensik. Tapi bila sampai dekat mahkamah, hakim anggap bukti ni tak kuat pula. Korang rasa adakah komander dekat balai tu terlibat dalam benda ni? Dia mungkin dah bayar hakim supaya kes ni ditutup. Apa teori korang? Cuba korang komen dekat bawah. So Nina berhenti dulu cerita Nina untuk hari ni. Terima kasih kepada korang sebab sudah tengok video Nina sampai habis. Macam biasa, kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Jaga diri. Selamat Hari Raya. Bye bye. Assalamualaikum.